You, I rasa I lapar lah. Jom kita pergi makan nak tak? Lapar you cakap? Kita baru je balik makan. You ni boleh saka apa? Kita nak makan mana ni? Tak, you tak hati baca ke lampak tu? Ayam gepuk macam 5. You tak sekolah ke dulu? Tak, yang mulut you macam ni dah kenapa? Ha? Tadi you cakap you lapar kan? Sekarang you tanya saka you nak makan apa? Tak asal biadab sangat mulut you. Dah. Kenapa you menggelitis sangat nak makan kat sini? Mulut jaga sikit I suka makan kat sana sebab tau. Sebab dia ada ayam ungkir dan ayam crispy. Sebab tu. And then lagi satu, dia ada mi pedas. Boleh pilih ayam spicy, chicken tender ataupun ayam ungkir. Oh, sebab tu lah you nak makan kat sini sangat kan? habis tu takkan I makan sini sebab kena bapak you kat sini pula. Ni cukup tak cukup you order ni? Yakin cukup? Saka you dah cukup belum makan benda-benda macam ni? Tak, pasal mulut you macam ni tu dong. You, thank you tak belanja I makan. Sama-sama. Benda ni simple lah. Normal biasa je. Lepas ni bolehlah belanja I makan lagi. Sedap juga makanan kat sini. Boleh? Daripada kita pergi dengan bapak you pula